Kalau bilik kau panas macam ni, benda ni boleh tolong kau. Ini dia Gojodok Dash Fan. Aku pilih warna oranye. Cantik kan? Aku ingat kipas kecil ni macam biasa sahaja, tapi aku silap. First, design dia clean, kecil, compact, memang sangat sesuai untuk korang letak atas meja. Tak makan space langsung. Dia rechargeable, korang boleh gunakan Type-C dan kapasiti bateri 4000 mAh. So korang bolehlah guna tanpa plug dan nak letak mana-mana pun boleh guys. Walaupun kecil, angin dia actually cukup kuat. Kalau letak dekat, dia akan terus kena muka dan juga badan korang. Tengok macam ni. Kalau sebelum ni aku duduk buat kerja depan PC 20 minit tu aku sudah naik rima berpeluh, tapi dengan kipas ni sekarang ni aku tak risau buat kerja duduk berjam-jam depan PC. Tapi korang jangan expect lebih lah, dia boleh standing dengan kipas yang lebih besar tu sebab yang ni dicipta untuk kegunaan personal, letak atas meja, halakan kepada korang punya badan, bukan kegunaan untuk satu bilik. Kena ingat tu. Yang aku paling suka kipas ni senyap. Kalau kau record video ataupun voice over macam sekarang ni, memang tak ganggu langsung. Plus, dia ada jam sekali dekat depan. Simple, tapi bagi aku, ini adalah nice touch. So, untuk harga macam ni, aku faham kenapa ramai sudah start beli dan juga dapatkan kipas daripada Gojodok ni.